5 hingga 6 bulan tak datang period, UPT pun negatif je. Kenapa? Macam ni. Untuk korang, kita nak bagi tahu. Kalau kita tak datang period berbulan-bulan, tak semestinya kita pregnant tau. Ramai dekat luar sana tak datang period disebabkan oleh gangguan hormon. Hormon tak stabil. Terlalu ramai tau. So korang nak tahu tak apa dia punca-punca yang boleh menyebabkan hormon korang tak stabil yang berefek kepada period jadi lintang pukang. Tak tahu bila dia nak datang. Yang nombor satu, boleh jadi kita ada masalah PCOS. PCOS ni hormon kita tak balance lah. So kita tak ada ovulation. Mungkin ada ovulation, mungkin tak ada ovulation. So bila tak ada ovulation, tiap bulan tak ada, so period pun tak datang. Okey, nombor 2, boleh jadi disebabkan oleh gangguan berat badan awak. Contoh macam bulan ni berat naik banyak sangat lah, ataupun berat turun banyak sangat. So pun dia boleh beri efek kepada hormon kita juga. Nombor 3, terlalu stres. Hari-hari kerja stres kan. Cuba korang tengok diri korang, stres tu menggila ke tak? Kalau terlalu menggila, ini adalah salah satu punca kenapa period tu tak datang. Dia akan beri kesan di mana hormon korang sangat tidak stabil. Okey, cuba korang cek yang ni dulu. Mungkin ada pada diri korang. Kalau korang ada masalah period tak teratur macam tu, period tak tentu masa, tak boleh nak plan bila dia nak datang, lagi-lagi korang tengah eat Zerat, dapatkanlah susu ni, susu Protili. Mama to be untuk isteri, ni Papa to be untuk suami. Susu ni nak bantu korang supaya hormon korang lebih cantik, period lebih okey, ovulation terjadi, lebih mudah korang nak lekat. Mana nak dapatkan susu ni? Tengoklah showcase dulu tu. Okay, bye. Semoga dimudahkan urusan. Jumpa lagi.